Yang kedua, mengapa kita kerjasama dengan orang kafir? Dengan DAP. Hari itu kita maru UMNO kerjasama dengan MCA, kerjasama dengan orang kafir. Tok Guru kita baca ayat Quran, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa illahil masir. Tidak harus orang beriman ambil orang kafir jadi awliya. Barang siapa yang buat begitu, dia bukan berallah sedikit pun. Kita kena sedar, bila Nabi nak memerintah di Madinah, Nabi mengadakan tahaluk dengan orang Yahudi. Tidak agak bercanggah dengan ayat, tidak bercanggah. Ayat mengatakan awliya, Nabi mengadakan tahaluf. Dalam hubungan di antara orang Islam dengan orang kafir, ada hubungan wala awliya, ada hubungan tahaluf. Ini dalam ilmu fiqh politik yang kita kena mengaji. Ulama-ulama pas buat muzakarah, buat bincang dengan ulama-ulama dua negeri yang berjuang Islam, bukan yang tak berjuang Islam. Ulama yang berjuang Islam saja kita muzakarah mengikut fiqh politik. Di sana ada beza di antara wala dengan tahaluf. Kerjasama wala ialah kita menjual dasar kita, tolak ansur dalam prinsip kita, tolak ansur dalam halal dan haram, merugikan orang Islam, merugikan kedudukan orang Islam. Ini diharamkan oleh Islam. Ini yang dibuat oleh UMNO. Lesak Singapura, lumpuh Melayu Pulau Pinang, itu masa dia. Akhlak pun jadi hanyut. Arak judi bebas begitu. Kerana narainkan orang bukan Islam. Orang Islam pun boleh minum juga. Ini kerjasama yang menjahanamkan orang Islam. Yang kedua, kerjasama tahaluf. Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kamu mengadakan hubungan dengan orang yang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu dari tanah air kamu. Kamu berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Kita wajib berdakwah kepada orang bukan Islam. Di antara dakwah, kita kena bertemu dengan dia. Tak bertemu dengan dia, nak dakwah macam mana? Ajak dia masuk Islam. Dia tak mau masuk Islam, duduk dengan masyarakat Islam. Tunjuk pada dia adab dan akhlak Islam.